Bayangkan ini, di Laut Sulawesi, dua negara serumpun, Malaysia dan Indonesia, berada di ambang perang. Kapal-kapal perang saling berhadapan, jari-jari sedia dipicu, semuanya gara-gara sekeping kawasan laut yang kaya raya. Tapi, apa yang berlaku seterusnya bukanlah bunyi tembakan, sebaliknya, satu jabatan tangan. Dalam kupasan kali ini, kita akan rungkai kisah yang luar biasa ni, macam mana pertikaian ambalat yang begitu tegang boleh bertukar dari konfrontasi kepada kerjasama. Jadi, macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana imej kapal perang di sebelah kiri boleh bertukar kepada jabat tangan di sebelah kanan? Ini adalah kisah tentang diplomasi, ekonomi dan satu kesedaran. Bahawa masa depan bersama tu jauh lebih berharga daripada pertikaian yang memecah belahkan. Jom kita mulakan dengan punca sebenar konflik ini. Okey, di bawah perairan Laut Sulawesi yang nampak tenang ni, sebenarnya tersembunyi satu harta karun yang jadi punca pertikaian selama berdekad-dekad. Apa sebenarnya yang buat kawasan ni begitu bernilai sampai dua negara sanggup berperang kerananya? Inilah dia, Blok Ambalat, sebuah kawasan seluas 15,000 km persegi. Cuba bayangkan, ia lebih besar daripada beberapa buah negara tau. Ia terletak betul-betul di antara Sabah di Malaysia dan Kalimantan Utara di Indonesia. Lokasinya memang strategik, tapi habuan sebenarnya ada jauh di bawah dasar laut. Dan inilah sebabnya, $5 bilion. Ya, betul. Itulah nilai anggaran reserve minyak dan gas yang tersembunyi di bawah Ambalat. Dengan jumlah sebanyak tu, macam-macam boleh dibuat. Boleh pacu ekonomi, bina infrastruktur dan memang boleh ubah masa depan. Jadi tak heranlah kenapa ia jadi rebutan kan? Tapi jangan salah faham, ini bukan sekadar pasal duit. Macam yang dijelaskan oleh seorang penganalisis, pertikaian ini lebih mendalam. Ia menyentuh politik, ekonomi, keselamatan dan maruah negara. Bagi Malaysia dan Indonesia, Ambalat dah jadi macam satu ujian kedaulatan, satu garisan maruah yang tak boleh dilintasi. Macam mana dua negara yang berkongsi begitu banyak sejarah dan budaya boleh ada pandangan yang sangat-sangat berbeza? Jawapannya, tersembunyi dalam lipatan sejarah, peta-peta lama dan juga warisan dari zaman kolonial lagi. Dekat sinilah letaknya perbezaan utama. Tuntutan Malaysia berakar umbi pada peta tahun 1979 yang dilukis berdasarkan prinsip pelantar benua. Manakala Indonesia pula, mereka merujuk kembali kepada perjanjian zaman kolonial antara British dan Belanda pada tahun 1891. Nampak tak? Dua tafsiran sejarah yang berbeza yang akhirnya mewujudkan dua realiti yang bercanggah. Pada tahun 2002, Mahkamah Keadilan Antarabangsa cuba masuk campur. Mahkamah putuskan yang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia. Okey, bagus. Tapi ada satu tapi yang besar. Mahkamah langsung tak sentuh pasal sempadan maritim di sekeliling pulau-pulau tu. Ini cuma menambahkan lagi kekeliruan dan biarkan persoalan Ambalat tergantung macam tu saja. Bila undang-undang tak dapat selesaikan masalah, ekonomi pula masuk campur. Kedua-dua negara mula bermain satu permainan yang agak bahaya dengan memberikan konsesi minyak di kawasan yang sama. Indonesia bawa masuk syarikat gergasi Eni dan Unokel. Malaysia pula membalas dengan Shell. Ini satu langkah provokasi yang menaikkan lagi taruhan dan membawa pertikaian ini dari bilik mahkamah ke lautan terbuka. Daripada perang di atas kertas dan kontrak, ketegangan sekarang dah tumpah ke lautan. Ini adalah kemuncak konflik di mana diplomasi hampir gagal dan konfrontasi bersenjata nampak macam tak dapat dielakkan lagi. Tahun 2005, ketegangan yang dah membara bertahun-tahun lamanya akhirnya meletus. Ia bermula dengan penahanan nelayan. Kemudian kapal perang Malaysia KD Rencong dan kapal perang Indonesia KRI Tedong Naga saling berhadapan, dekat sangat, di perairan yang dipertikaikan. Satu dunia masa tu tengah tahan nafas. Dan kemudian, keluarlah arahan yang paling digeruni. Dan inilah arahan yang mengerikan tu. Tembak jika ditembak. Ini dikeluarkan sendiri oleh Panglima Tentera Nasional Indonesia. Pada saat ini, kedua-dua negara hanya selangkah daripada melepaskan tembakan pertama, selangkah daripada satu konflik terbuka yang akan bagi kesan buruk pada seluruh rantau ni. Tapi, tembakan pertama tu tak pernah dilepaskan. Entah macam mana, kedua-dua pihak berjaya berundur dari jurang peperangan. Persoalannya, kenapa? Apa yang berlaku di sebalik tabir sampai boleh ubah haluan dari perang kepada damai? Kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Titik perubahan ni berlaku pada tahun 2023. Akhirnya, ada fikiran yang lebih waras. Daripada terus berbalah dengan retorik ketenteraan, muncul satu pendekatan baru. Diplomasi data. Ideanya mudah tapi radikal. Jom kita berhenti bergaduh pasal siapa pemilik dasar laut ni dan kita mula bincang macam mana nak kongsi kekayaan yang ada kat bawahnya.
Okey, pelan tindakan baru ni ada 3 fasa. Pertama, anjakkan paradigma. Kita tukar fokus dari tentera kepada komersial. Kedua, satu langkah yang sangat membina. Indonesia ambil langkah pertama dengan berkongsi data geologi yang berharga dengan Petronas Malaysia. Dan, matlamat akhir, untuk mencairkan semula aset berbilion dolar yang dah lama terperangkap dalam kebuntuan politik. Ini membawa kita kepada soalan undang-undang dan diplomatik yang paling penting kan? Nak bekerjasama tu memang bagus, tapi macam mana nak buat secara sah kalau sempadan pun masih belum dipersetujui lagi? Jawapannya datang dari sumber yang tak dijangka, undang-undang antarabangsa. Ada satu artikel di bawah Convention PBB mengenai undang-undang laut, iaitu artikel 83, perenggan 3. Ia macam satu jalan keluar yang membenarkan negara-negara untuk buat perkiraan sementara di kawasan yang dipertikaikan tanpa menjejaskan tuntutan kedaulatan akhir mereka. Fasal kecil inilah yang buka pintu besar kepada kerjasama. Pakar undang-undang Profesor Hikmatul Juana menyifatkannya sebagai jalan tengah yang rasional. Dengan kata lain, ia adalah satu penyelesaian menang-menang yang bijak. Kedua-dua negara boleh mula dapat faedah ekonomi dengan segera sambil menangguhkan perbincangan yang sukar mengenai kedaulatan tu ke suatu masa di hadapan. Jadi, bila dah ada anjakan pemikiran dan mekanisme perundangan, apa hasil akhirnya? Jom kita lihat perjanjian yang menjadi mercu tanda kepada kerjasama yang luar biasa ini. Dan ia membawa kita kepada detik bersejarah ni. Pada Jun 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjabat tangan untuk memeterai satu perjanjian. Keputusan mereka untuk bersama-sama membangunkan Blok Ambalat. Selepas berdekad-dekad ketegangan, akhirnya ekonomi mengatasi konfrontasi. Jadi, apa pengajaran penting daripada kisah Ambalat ni? Ada 3 perkara utama. Pertama, ia tunjukkan yang diplomasi boleh redakan walaupun konflik yang paling tegang, sekaligus menjaga kestabilan serantau. Kedua, ia bukti yang kerjasama ekonomi boleh jadi jambatan untuk atasi perbezaan politik. Dan ketiga, ia jadi satu model yang kuat untuk negara-negara ASEAN lain yang mungkin hadapi pertikaian sempadan yang serupa. Kisah Ambalat ni sebenarnya lebih daripada sekadar pertikaian sempadan biasa. Ia adalah kisah tentang bagaimana dua negara serumpun memilih untuk melihat masa depan bersama berbanding terus terikat dengan masa lalu yang memecah belahkan. Ia adalah satu peringatan yang kuat bahawa walaupun dalam kegelapan konflik, sentiasa ada jalan menuju kerjasama, satu penyelesaian menang-menang yang dibina atas rasa hormat dan kepentingan bersama.